Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tajuk tentang apresiasi dan kritikan seni visual bagi kursus PSVK 1152 yang merupakan tugasan yang ketiga. Sebelum tu, izinkan kami memperkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu. Saya, Nurin Nabiah binti Yusuf dari kelas PPS 29 dan kawan saya, Nurul Izzah Syuhada binti Ahmad Salihin juga dari kelas PPS 29. Apa itu Big Idea? Big Idea yang dipilih dalam tajuk tugasan 3 ini ialah warisan bangsa pemangkin negara madani. Warisan bangsa merujuk kepada peninggalan budaya, nilai, adat dan tradisi yang diwarisi daripada generasi terdahulu. Warisan bangsa merangkumi aspek seperti seni, bahasa, adat resam, kepercayaan dan cara hidup masyarakat yang membentuk identiti sesebuah negara. Ia juga menjadi asas penting dalam membina jati diri setiap individu dan masyarakat agar tidak hilang arah dalam arus globalisasi. Konsep negara madani pula menekankan pembentukan masyarakat yang seimbang dari segi moral, intelektual dan sosial. Dalam konteks ini, warisan bangsa berperanan sebagai pemangkin kerana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti kesopanan, hormat menghormati dan kebijaksanaan dapat membentuk masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Izzah Syuhada. Untuk pembentangan ini, tema yang dipilih ialah warisan lestari masyarakat madani. Tema ini menekankan kepentingan memelihara dan menghargai warisan budaya agar terus kekal serta relevan merentas generasi. Warisan lestari bukan sekadar mengekalkan tradisi lama, tetapi melibatkan penghayatan nilai, ilmu dan kebijaksanaan yang diwarisi oleh masyarakat. Dalam masa yang sama, masyarakat madani merujuk kepada masyarakat yang beradab, beretika, berpengetahuan serta mempunyai pemikiran yang seimbang. Warisan budaya yang terus dipelihara mampu membentuk jati diri masyarakat dan menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang harmoni. Oleh itu, warisan lestari masyarakat madani menegaskan bahawa kelestarian warisan budaya sangat penting dalam menzahirkan masyarakat yang mempunyai identiti, bertanggungjawab serta seimbang dalam menghadapi arus pemodenan. Seterusnya, kita pergi kepada pengenalan karya. Tajuk karya ini ialah Seni Nusantara. Saiz ukurannya ialah 30 cm x 30 cm. Teknik yang diterapkan dalam karya ini ialah cetakan timbulan iaitu relief print. Bahan yang digunakan ialah lino, dawat cetakan, kertas beras, penggelik dan papan lino. Karya ini merupakan seni cetakan timbulan yang menggunakan teknik ukiran pada permukaan lino. Bahagian yang tidak diukir akan menerima dawat dan dipindahkan ke atas kertas beras. Konsep utama karya ini adalah penggabungan elemen warisan Nusantara sebagai simbol identiti dan budaya. Subjek utama terdiri daripada keris, kuda kepang dan corak batik berbentuk flora yang mewakili warisan seni Nusantara. Seterusnya, kita pergi kepada aspek formalistik. Yang pertama, ada unsur seni seperti garisan. Garisan beralun dan berulang memberi kesan pergerakan seperti yang ditunjukkan dalam karya. Garisan ukiran menonjolkan gaya tradisional dan tekstur. Yang kedua ialah rupa. Rupa organik pada corak batik flora. Rupa simbolik seperti keris dan kuda kepang memperkukuh identiti budaya.
Yang seterusnya ialah prinsip rekaan. Ada prinsip rekaan imbangan. Susunan objek yang seimbang pada karya kita tengok dia berada di tengah-tengah menghasilkan kestabilan visual iaitu imbangan simetri. Yang kedua dari segi prinsip rekaan ialah kesatuan. Semua elemen disatukan melalui tema warisan tradisional. Motif flora melengkapkan komposisi utama, menjadikan macam penegasan pada dia. Masih lagi dalam aspek formalistik bagi karya seni Nusantara, ada lagi unsur seni yang terdapat dalam karya ini. Ada warna. Penggunaan hitam putih menghasilkan kontras yang jelas. Kita tengok dari segi outline dia merupakan warna hitam. Bila diukir, dia akan menjadi warna putih. Menekankan bentuk dan perincian ukiran. Kita boleh tengok bentuk keris tu nampak lebih jelas. Bentuk dia memang nampak lah. Kalau dari segi objek tu, kita boleh tahu itu adalah keris. Kuda kepang pun sama. Dan yang satu lagi adalah motif flora. Dari segi unsur seni yang lain pula ada jalinan. Jalinan yang terhasil ialah jalinan tampak daripada kesan ukiran lino. Kita boleh nampak subjek matter yang terdapat dalam karya ni. Dia memberi kesan kasar dan autentik. Macam kita tengok karya ni macam boleh disentuh. Tapi sebenarnya dia hanya jalinan tampak. Tapi tekstur dia agak kasar. Seterusnya dari segi prinsip rekaan, kita boleh nampak pergerakan macam irama. Garisan melengkung pada latar belakang dia dan susunan corak berarah membawa pandangan mata penonton bergerak dari satu bahagian ke bahagian lain. Macam kita tengok karya ni, dia berpusing. Sebab tu saya kata dia macam ada irama. Ini menjadikan karya ni lebih hidup dan dinamik. Seterusnya adalah penegasan. Keris dijadikan fokus utama sebab dia berada di tengah-tengah dan mempunyai saiz yang lebih dominan, macam besar lah. Hal ini menarik perhatian penonton terhadap simbol warisan tersebut sebab gabungan beberapa subjek matter membentuk warisan. Baik, kita akan fokus kepada aspek psikologi pula. Karya seni Nusantara ni telah membangkitkan rasa bangga dan penghargaan terhadap warisan budaya. Pertama, sebab apa? Keris melambangkan sifat keberanian, kekuatan dan maruah bangsa. Yang kedua, kuda kepang. Dia mewakili seni persembahan tradisional dan semangat komuniti. Yang ketiga ialah corak batik flora tu sendiri. Dia mencerminkan keindahan, itu estetik, lepas tu kelembutan dan kreativiti masyarakat Melayu. Penggunaan warna hitam putih memberi kesan klasik dan nostalgia. Karya ini mendorong penonton untuk menghargai dan mengenali budaya sendiri dengan lebih mendalam. Mari kita cuba kaitkan karya seni Nusantara ni dengan big idea dan tema. Karya ini selari dengan konsep warisan sebagai pemangkin masyarakat madani. Pertama, subjek yang dipilih menunjukkan kepelbagaian warisan budaya yang masih relevan pada masa kini. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam warisan membantu membentuk masyarakat beridentiti dan berakhlak. Karya ini juga macam mengingatkan kepentingan mengekalkan budaya dalam arus pemodenan. Sebab apa? Masyarakat generasi kini, generasi muda yang kini macam dah lupa tentang warisan budaya negara kita. Ia menyokong pembinaan masyarakat yang seimbang antara tradisi dan kemajuan. Mari kita mencuba untuk justifikasi penghasilan karya seni Nusantara ini. Pemilihan teknik dan subjek adalah berdasarkan nilai estetika dan simbolik. Kita tengok, yang pertama, teknik cetakan lino
untuk menonjolkan motif tradisional secara jelas dan tegas. Subjek yang dipilih kerana mempunyai nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Proses ukiran liner memerlukan ketelitian yang sangat tajam dan yang semestinya yang paling penting ialah kesabaran untuk menunjukkan komitmen dalam penghasilan karya. Karya ini berjaya menyampaikan mesej warisan melalui visual yang simbolik dan tersusun secara sistematik. Baik, yang seterusnya saya akan menjustifikasikan penghasilan karya seni Nusantara ni dari segi teori Edmund Burke. Yang pertama, kita akan tengok dari segi deskripsi. Apa itu deskripsi? Deskripsi ni sebenarnya adalah subjek atau hal benda yang terdapat dalam karya. Karya ini memaparkan objek utama iaitu keris, kuda kepang dan corak batik berbentuk flora. Keris ditonjolkan sebagai elemen utama yang mempunyai bentuk tradisional yang sangat jelas. Kuda kepang dipaparkan dengan gaya dekoratif yang berkait dengan seni persembahan rakyat. Corak batik flora mengisi ruang komposisi sebagai elemen hiasan yang memperkayakan seni visual. Keseluruhan imej disusun dalam bentuk komposisi berpusat dengan latar belakang berjalur. Maknanya subjek matter atau hal benda dia berada di tengah-tengah. Lepas tu latar belakang dia dihias dengan jalinan yang bergaris berbentuk melengkung untuk menaikkan lagi subjek matter itu. Baik, yang seterusnya kita pergi kepada analisis. Apa itu analisis? Analisis ni adalah merupakan bahasa seni visual dan prinsip rekaan yang terdapat dalam karya itu. Yang pertama unsur seni ialah garisan. Garisan berulang dan beralung mewujudkan ritma dan pergerakan. Macam ada irama, kita boleh tengok seolah-olah karya itu bergerak. Yang kedua ialah rupa. Gabungan rupa organik iaitu flora dan simbolik seperti keris dan kuda. Yang ketiga ialah jalinan. Jalinan yang terhasil ialah jalinan tampak yang jelas melalui kesan ukiran liner. Yang seterusnya ialah warna. Kontras hitam putih menonjolkan bentuk dan perincian. Seterusnya kita fokus kepada prinsip rekaan. Prinsip rekaan yang saya boleh nampak dalam karya seni Nusantara ni ialah imbangan. Sebab karya ini, subjek matter dia berada di tengah-tengah. Maknanya itu adalah imbangan simetri. Dia sama banyak dari segi bahagian atas, kiri, kanan dan bawah. Dia dipenuhi dan tidak macam bukan keris tu berada di bahagian kanan saja, tapi dia berada di tengah-tengah. Susunan elemen utama di tengah menghasilkan kestabilan visual. Yang seterusnya, prinsip rekaan ialah kesatuan. Semua elemen diikat melalui tema tradisional yang konsisten. Yang ketiga dalam teori Edmund Burke ialah interpretasi. Interpretasi ni pula ialah konteks. Dalam konteks ni, dia adalah makna tersurat dan tersirat yang ingin disampaikan dalam karya tersebut. Maksud tersurat ialah memaparkan elemen budaya seperti keris, kuda kepang dan batik sebagai warisan Nusantara. Maksud tersirat yang ingin disampaikan dalam karya seni Nusantara ni pula, dia melambangkan nilai keberanian iaitu keris, semangat komuniti iaitu kuda kepang dan keindahan budaya estetika iaitu corak batik flora tersendiri. Karya ini juga memberi mesej tentang kepentingan mengekalkan tradisi dalam kehidupan moden. Ia mencerminkan hubungan antara seni, budaya dan jati diri masyarakat. Dan yang terakhir, teori Edmund Burke ialah penilaian. Komposisi yang tersusun atau sistematik dan penggunaan kontras menjadikan karya jelas dan menarik. Teknik cetakan tibulan digunakan dengan baik untuk menonjolkan tekstur dan detail yang jelas. Simbol yang dipilih mudah difahami dan mempunyai nilai budaya yang sangat kuat. Secara keseluruhan,
Karya ini berjaya menyampaikan mesej tentang kepentingan warisan dengan berkesan. Seterusnya, karya yang dihasilkan ini bertajuk Sentuhan Tradisi. Saiz karya ialah 30 cm kali 30 cm dan menggunakan teknik cetakan timbulan atau dipanggil sebagai relief print. Antara bahan yang digunakan dalam penghasilan karya ini ialah dakwat cetakan, kertas beras, penggelik dan papan lino. Karya ini merupakan seni cetakan timbulan yang dihasilkan melalui proses ukiran pada permukaan lino. Bahagian yang tidak diukir pula akan disapu dengan dakwat dan dipindahkan ke atas kertas bagi menghasilkan imej cetakan. Konsep utama karya ini ialah penggabungan elemen sentuhan tradisi sebagai simbol identiti serta budaya masyarakat Melayu. Subjek utama dalam karya ini terdiri daripada keris, congkak dan ukiran kayu yang mewakili nilai warisan, ilmu, kebijaksanaan dan jati diri bangsa. Seterusnya, saya pula akan menerangkan aspek formalistik dalam karya ini. Dari segi garisan beralun dan tebal digunakan secara konsisten. Garisan ini memberi kesan pergerakan yang jelas serta menonjolkan tekstur ukiran tradisional pada permukaan karya. Dari segi rupa pula, karya ini menggabungkan rupa organik pada motif ukiran flora dengan rupa geometri pada congkak dan bingkai karya. Gabungan kedua-dua rupa ini mewujudkan keseimbangan antara kelembutan seni tradisional dan struktur visual yang teratur. Dari segi imbangan pula, imbangan tidak simetri diaplikasikan. Walaupun tidak seimbang secara kiri dan kanan, susunan subjek masih kelihatan stabil dan harmoni yang menjadikan karya itu tidak kelihatan berat pada satu bahagian sahaja. Dari segi kesatuan pula, kesatuan terhasil melalui penggunaan warna hitam dan putih. Gaya garisan yang seragam serta tema tradisi yang konsisten menjadikan keseluruhan karya itu kelihatan lebih menyatu dan kemas. Seterusnya, dari segi warna, penggunaan warna hitam dan putih menghasilkan kontras yang kuat. Kontras ini membantu untuk menyerlahkan bentuk keris dan motif flora dengan lebih jelas serta menarik perhatian kepada subjek utama. Dari segi jalinan pula, kesan ukiran blok lino menghasilkan tekstur yang kelihatan lebih kasar dan organik. Tekstur ini menjadikan karya kelihatan lebih autentik dan menekankan sifat tradisional seni cetakan. Dari segi pergerakan pula, corak beralun membawa pandangan mata bergerak secara dinamik mengelilingi karya. Susunan keris secara diagonal pula menambahkan kesan pergerakan yang dramatik dan berkesan. Dari segi penegasan pula, keris dan congkak dijadikan sebagai fokus utama kerana saiz yang dominan serta kedudukannya yang berada di tengah komposisi. Ianya membantu audiens untuk memberi perhatian kepada simbol warisan sebelum meneliti motif hiasan ukiran di sekeliling karya. Dari aspek psikologi pula, karya ini dihasilkan bertujuan bagi membangkitkan perasaan bangga terhadap warisan budaya dalam diri audiens. Simbol utama iaitu keris melambangkan keberanian, kekuatan serta identiti bangsa Melayu. Manakala congkak pula melambangkan kebijaksanaan, nilai sosial serta pemikiran yang strategik dalam diri masyarakat. Motif flora pula
melambangkan kehalusan seni dan kesopanan budaya, manakala garisan yang beralun memberikan gambaran bahawa warisan ini masih hidup, bergerak dan akan terus berkembang dalam masyarakat moden. Secara keseluruhannya, karya ini menunjukkan bahawa walaupun tradisi tersebut kelihatan halus secara visual, namun ianya memberi makna yang sangat mendalam dari segi nilai serta jati diri bangsa. Seterusnya, kaitan dengan big idea dan tema. Karya ini berkait rapat dengan tema warisan lestari masyarakat madani. Big idea karya ini ialah warisan budaya sebagai asas pembentukan jati diri dan masyarakat yang beradab. Penggunaan subjek seperti keris dan congkak melambangkan keberanian, kebijaksanaan serta identiti bangsa Melayu. Ukiran kayu dan motif tradisi pula menegaskan kepentingan melestarikan warisan supaya terus relevan dan tidak dilupakan. Secara keseluruhan, karya ini menunjukkan bahawa pemeliharaan warisan budaya mampu membentuk masyarakat yang beridentiti, beretika dan seimbang selaras dengan konsep masyarakat madani. Seterusnya, saya akan menerangkan justifikasi bagi penghasilan karya ini. Pemilihan subjek dalam karya ini dibuat berdasarkan nilai warisan, simbolik serta kepentingan budaya. Karya ini dihasilkan sebagai satu usaha untuk mengangkat warisan tradisional Melayu melalui pendekatan seni cetakan. Pemilihan subjek seperti congkak, keris dan ukiran kayu bertujuan bagi menonjolkan simbol budaya yang syarat dengan nilai ilmu, sejarah serta identiti bangsa. Teknik cetakan lino pula dipilih kerana ketegasan garisan dan kesan cetakannya yang mampu menyelahkan keindahan motif tradisi dengan lebih berkesan. Selain itu, proses penghasilan yang teliti mencerminkan kesungguhan pekarya dalam menyampaikan mesej warisan secara visual agar mudah difahami dan akan dihargai oleh audiens. Yang pertama, dari segi deskripsi karya. Karya ini menampilkan subjek tradisi Melayu seperti congkak, keris dan ukiran kayu. Keseluruhan imej diolah menggunakan teknik cetakan lino dengan dominasi warna hitam dan putih. Motif flora pada ukiran kayu serta garisan yang beralun mengisi ruang komposisi secara menyeluruh. Susunan subjek yang berpusat menjadikan karya kelihatan lebih teratur, kemas serta seimbang. Seterusnya, dari segi analisis. Garisan yang berulang dan beralun mewujudkan kesan pergerakan serta irama visual. Bentuk organik dan simbolik pula menonjolkan ciri-ciri seni tradisional. Kesan jalinan ukiran lino menghasilkan tekstur yang jelas dan kasar sekaligus menekankan keaslian seni cetakan. Kontras warna hitam dan putih membantu untuk memperjelaskan bentuk dan perincian motif, manakala kesatuan elemen visual terhasil melalui tema tradisi yang konsisten. Dari segi interpretasi, karya ini menggambarkan warisan budaya Melayu sebagai sebuah identiti dan jati diri bangsa. Congkak melambangkan kebijaksanaan serta nilai sosial dalam masyarakat, manakala keris mencerminkan keberanian, kekuatan dan maruah bangsa. Garisan beralun pula melambangkan kesinambungan warisan yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Dari segi penilaian,
Pemilihan subjek dan teknik adalah sesuai dalam menyampaikan mesej warisan budaya. Pengolahan komposisi yang kemas menjadikan karya tersebut mudah difahami, menarik dan berkesan. Nilai simbolik yang kuat menjadikan karya ini bermakna dan secara keseluruhannya, karya ini berjaya menonjolkan kepentingan memelihara warisan tradisi selaras dengan tema warisan lestari masyarakat madani. Kami akan membuat rumusan secara kolaboratif tentang dua-dua karya ini, iaitu di sebelah kiri karya seni Nusantara dan di sebelah kanan ialah sentuhan tradisi. Secara keseluruhan, kumpulan kami mendapati bahawa karya ini berjaya menggabungkan aspek teknik, estetika dan makna dalam satu komposisi yang sangat harmoni. Melalui analisis yang dijalankan, kami memahami bahawa penggunaan teknik cetakan timulan mampu menonjolkan nilai tradisional secara jelas dan berkesan. Pemilihan subjek seperti keris, kuda kepang, corak batik flora, ukiran kayu berbentuk flora dan congkak menunjukkan kepelbagaian warisan budaya yang masih relevan dalam masyarakat hari ini. Karya ini juga berjaya menyampaikan mesej tentang kepentingan memelihara warisan sebagai asas pembentukan masyarakat madani. Kami turut menyedari bahawa seni bukan sahaja medium ekspresi iaitu luahan, tetapi juga alat pendidikan budaya dan identiti bangsa. Oleh itu, kedua-dua karya ini memberi impak yang sangat positif dalam meningkatkan kesedaran terhadap nilai warisan dan peranan seni dalam kehidupan masyarakat. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.